Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita lagi peluang untuk bertemu Ramadan pada tahun ini. Dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Background hilang. Astaghfirullah. Okey. Minta maaf, background hilang . Okey. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini saya akan bercakap ataupun memberikan sedikit tazkirah ataupun pesanan ringkas berkaitan dengan tajuk tetamu agung yang datang setahun sekali. Okey. Tapi sebelum saya masuk ke tajuk yang lebih dalam, lebih detail lagi, saya ingin menjadikan muqaddimah saya sebagai satu muhasabah kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua, supaya kita dapat merenung kembali, kita dapat mengenang kembali sudah berapa banyak Ramadan yang Allah telah berikan kepada kita sebagai salah satu peluang emas, boleh dikatakan peluang emas, dan berapa banyak Ramadan yang kita telah sia-siakan. Terlalu ramai sahabat-sahabat kita, kawan-kawan, teman-teman kita, kaum muslimin, yang di mana ketika Ramadan berpuasa, beribadah hanya kerana duniawi sahaja. Contohnya macam mana? Kerana duniawi, contohnya dia berpuasa, beribadah hanya kerana ikut suasana setempat, masyarakat setempat, ataupun ikut kawan-kawan sahaja, ataupun ikut suami sahaja, ataupun disebabkan kawan-kawan di tempat kerja dia berpuasa, dia pun ikut berpuasa sekali. Padahal sebenarnya perkara ini terjadi disebabkan oleh kita belum memahami lagi kebergantungan kita, keperluan kita terhadap Ramadan tersebut. Sebab kita sebagai umat Islam, kita sangat memerlukan Ramadan. Sebab apa saya kata kita sangat memerlukan kepada Ramadan? Di antaranya ialah Ramadan adalah sekolah ataupun madrasah yang melatih diri kita untuk meningkatkan kita punya skill dalam kepatuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah sebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey? La'allakum tattaqun ini adalah semoga kamu bertakwa. Okey, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, telah kami fardukan, telah kami arahkan kepada kamu untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana kami telah tunjukkan kepada ataupun berikan arahan kepada orang-orang yang terdahulu. La'allakum tattaqun, dan semoga kamu bertakwa. Apa maksud takwa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini? Takwa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini adalah mereka yang takut kepada Allah. Ibn Kathir mengatakan di dalam tafsirnya, takwa adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan
rahmat Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah takwa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk menjadi seseorang yang bertakwa ini, kita perlukan latihan. Seperti mana dalam profesional kita, untuk jadi seorang mutawif sebagai contoh, kita memerlukan latihan. Kita memerlukan training yang disediakan oleh syarikat sebagai contoh. Untuk menjadi seorang jurugambar, kita perlukan latihan. Untuk menjadi seorang yang bertakwa, kita perlukan latihan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan latihan dan menyediakan jalan, menyediakan kemudahan untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Sebab nak jadi orang yang bertakwa ni tak mudah. Bukan mudah, bukan senang macam kita duduk saja-saja tiba-tiba jadi orang bertakwa. Hanya berdoa kepada Allah tiba-tiba jadi orang bertakwa. Berdoa boleh, tetapi dalam masa yang sama Allah sediakan latihan kepada kita untuk kita jadi orang bertakwa. Cuba kita muhasabah diri balik. Kenapa kita tak menjadi seperti mana salafus salih yang telah dinukilkan, yang telah diceritakan, yang di mana para salafus salih ketika berakhirnya bulan Ramadan, masuknya bulan Syawal, masuknya selepas hari raya Aidul Fitri, para salafus salih berdoa selama 6 bulan. Apa yang didoakan mereka? Mereka berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan mereka pada bulan Ramadan. 6 bulan selepas, bukan 6 bulan selepas puasa, tapi 6 bulan berturut-turut daripada bulan Ramadan, daripada bulan Syawal, dia berdoa supaya Allah menerima amalan mereka pada bulan puasa. Dan 6 bulan seterusnya, kan kita ada 12 bulan, 6 bulan yang pertama, dia doa supaya Allah terima amal ibadat dia untuk bulan puasa. 6 bulan seterusnya, iaitu 6 bulan sebelum masuknya next Ramadan, apa yang dia doa? Dia doa, para salafus salih berdoa supaya Allah rezekikan mereka untuk bertemu pada bulan Ramadan. Bukannya dia berdoa pada bulan Sya'ban ataupun pada bulan Rajab, tapi dia berdoa 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan untuk direzekikan bertemu pada bulan Ramadan. Begitulah betapa sungguhnya dan betapa tekunnya para salafus salih dalam nak kejar pada bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab tak semua kita yang ada pada hari ini, tak semua yang kita yang rasa pada bulan Ramadan hari ini, kita akan rasa next Ramadan. Sebab nyawa kita ni Allah bila-bila saja Allah akan tarik. Mungkin sampai pada sebelum kita sampai next Ramadan yang seterusnya, mungkin uzur, kita dapat satu keuzuran yang menghalang kita untuk berpuasa. Kita minta jauh daripada wa'iyadzubillah, tetapi kita berdoa kepada Allah supaya Allah bertemukan kita di setiap Ramadan. Dan setiap Ramadan yang Allah temukan kita itu, janganlah kita sia-siakan seperti mana Ramadan yang kita dah lalui sebelum ni. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Sebab apa Ramadan ni ia bukan sekadar bulan. Okey. Ramadan ni ia bukan sekadar bulan saja seperti bulan-bulan yang lain, kan? Contoh kalau masuk bulan Zulqaidah, kita tahu ke bila nak masuk Zulqaidah? Kalau nak masuk bulan bulan Rejab contohnya, bulan Rabiul Awal sebagai contohnya, kita tahu tak bila yang masuk satu hari bulan? Kadang-kadang kita tak cakna pun dalam tengok bulan ini. Tetapi apabila masuk bulan Ramadan, satu dunia mengumumkan Ramadan. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ni bulan yang di mana kita diwajibkan untuk berpuasa. Okey. Bulan Ramadan ni
apabila dia datang, kita menanti. Apabila dia pergi, kita sedih, kita menangisi permergian bulan Ramadan. Persoalan dia sekarang ni macam mana kita nak sambut bulan Ramadan yang datang ini. Okey, sebab kita sehari ini kita dah 1 hari pada bulan Ramadan. Okey. Sebab apa ni? Allah, hilang pula. Astaghfirullahalazim. Okey. Okey, minta maaf masalah teknikal. Okey. Macam mana kita nak sambut bulan Ramadan ni? Adakah kita nak sambut bulan Ramadan ni seperti kita sambut VIP? Ataupun kita nak sambut Ramadan ni dengan cara biasa-biasa sahaja? Macam mana persiapan kita nak sambut bulan Ramadan? Okey, bulan Ramadan ni sebab apa digelarkan tetamu agung? Okey, agung ni maksudnya hebat lah. Sebab apa kita gelarkan bulan Ramadan ni adalah tetamu agung. Bulan Ramadan adalah bulan keampunan. Seperti kita tahu, bulan Ramadan adalah bulan keampunan. Dan Nabi SAW bersabda di dalam satu hadis. Nabi kata, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, dengan imannya dan mengharapkan pahala, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Okey? Imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan iman, dengan tekunnya pada bulan Ramadan, maka Allah akan ampunkan dia pada dosa-dosa dia yang lalu. Sebab inilah dinamakan sebagai bulan keampunan. Seperti ada dalam satu hadis yang kita tahu, pengawalan Ramadan itu adalah rahmat. Pertengahan Ramadan itu adalah pengampunan. Okey. Sebenarnya hadis ini adalah hadis yang dhaif, tetapi kita boleh mengambil iktibar ataupun mengambil sebagai fadailul a'mal daripada hadis ini. Yang di mana di dalam hadis ini ia menyebutkan di mana awal Ramadan tu diberikan kepada kita rahmat. Apabila rahmat datang kepada kita, pengampunan akan datang bersama dengan rahmat. Apabila datangnya pengampunan Allah daripada Allah kepada kita, maka terbebasnya kita daripada pembebasan api neraka. Sebab tu suka saya ingatkan kepada saudara-saudara saya ataupun sahabat-sahabat saya, ketika masuknya bulan Ramadan, sering kita baca satu doa ni. Banyak doa yang kita baca, di antaranya adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Okey. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami minta redha-Mu untuk masuk ke dalam syurga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami minta lindungan daripada-Mu daripada api neraka. Dan lagi satu doa yang kita jarang baca, iaitu Allahumma inna nas'aluka an tu'tiqa riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami daripada api neraka. Yang ini adalah doa yang mungkin kita baca, ataupun mungkin kita baca 10 terakhir Ramadan. Tetapi doa ini sangat-sangatlah dituntut pada bulan Ramadan, yang mana Nabi pernah baca doa tersebut di dalam bulan Ramadan. Macam mana doa dia? Allahumma inna, ataupun Allahumma inni as'aluka an tu'tiqa riqabana minan nar. Okay? Minta bebaskan kita daripada api neraka. Semoga kita mendapat ataupun semoga kita termasuk daripada golongan-golongan yang dibebaskan daripada api neraka. Sebab apa? Sebab di dalam hadis yang sahih, dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda bahawa Allah akan bebaskan hamba dia, dan pembebasan ini akan berlaku pada setiap malam selepas berbuka puasa. Maksudnya setiap malam akan ada orang yang Allah bebaskan daripada api neraka. Sebab tu kita doa supaya, baik, insyaAllah nanti saya akan share doa tu, insyaAllah.
Okey. Kita doa supaya Allah masukkan kita, supaya kita termasuk di dalam golongan yang terbebas daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Okey, seterusnya bulan Ramadan disebutkan sebagai bulan yang agung. Sebab apa? Sebab ia adalah bulan Al-Quran, yang di mana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan padanya iaitu Al-Quran. Bukan bulan Ramadan ni setakat kita nak tahan lapar sahaja, kita nak tahan dahaga sahaja, kita nak tahan nafsu syahwat kita sahaja, tetapi ia adalah bulan yang diturunkan kepadanya bulan Al-Quran. Apabila kita sebut Al-Quran, semestinya kita kena bertilawah dengan Al-Quran. Okey. Tilawah Al-Quran bukan sekadar kita baca. Kita kena ada tadabbur untuk follow up. Sebab apa tadabbur? Sebab tadabbur ini akan membantu kita, akan tolong kita untuk memahami Al-Quran itu dengan lebih dalam. Kalau kita baca komik, kan, kita menghayati komik tersebut. Kalau kita baca novel, kita menghayati novel tersebut. Tetapi apa salahnya kalau kita baca Al-Quran, kita baca sekali dengan terjemahan dia supaya kita boleh bertadabbur, mengambil iktibar, memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut. Apa yang diberikan, apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Sebenarnya di dalam Al-Quran ni kalau kita teliti, kalau kita baca elok-elok, di dalam Al-Quran ni telah digambarkan, telah diceritakan tentang azabnya pada hari-hari di dalam neraka nanti. Okey, ketika di dalam neraka nanti begitu azabnya, betapa azabnya api neraka Allah telah ceritakan di dalam Al-Quran. Betapa indahnya syurga Allah telah ceritakan di dalam Al-Quran. Dan semua perkara ini telah Allah ceritakan di dalam Al-Quran, dan perkara ini terletak di atas kita pula. Adakah kita nak baca dan ambil iktibar, ataupun kita nak baca dan biarkan sahaja. Sebab apa? Sebab itulah kadang-kadang kita tengok orang yang faham Arab ni, orang yang boleh baca, dia faham tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran dengan elok-elok. Apabila dia baca Al-Quran tersebut, dia punya hati dia bergetar. Apabila dia baca Al-Quran tersebut, maka mengalir air mata dia. Apabila dia baca Al-Quran tersebut, dia tersenyum. Perkara-perkara ini boleh membantu kita dalam lebih menghayati, lebih memahami apa isi kandungan Al-Quran, dan kita boleh baca di dalam solat. Tak perlu baca surah Al-Baqarah nak baca panjang-panjang, tak. Kita baca sikit-sikit, contoh macam surah, kita faham ayat surah Al-Fajr contoh, juzuk 30. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Daripada sikit-sikit kita mungkin Allah akan bantu kita nanti, Allah akan berikan kita istiqamah dalam memahami dan mentadabbur ayat Al-Quran. InsyaAllah nanti kita akan faham secara keseluruhan, insyaAllah ta'ala. Okay? Dan juga apabila kita sebut dalam Al-Quran, perlulah kita untuk kita menghidupkan malam kita dengan Al-Quran. Memang pada bulan Ramadan ni mungkin cuti, ada banyak kot cuti, kan? Cuti mungkin ada banyak. Lepas tu kalau tak silap saya, balik kerja, waktu kerja pun dipendekkan, waktu sekolah pun dipendekkan. So kalau tak silap lah. Okay. So kita di dalam masa yang diberikan tersebut, kita hidupkan masa tersebut dengan Al-Quran. Okay. Walaupun sikit-sikit tetapi tidak ada masalah. Sebab kita apa? Sebab kita nak istiqamah tersebut dalam membaca Al-Quran. Sebab baca Al-Quran ni bukan pada bulan Ramadan saja, tapi selepas ini mungkin dibukakan pintu hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqamah membaca Al-Quran. Okay. Seterusnya, ketika bulan Ramadan juga dia dikatakan sebagai bulan yang agung, tetamu yang agung, disebabkan oleh pada bulan Ramadan pintu syurga dibuka. Sebab apa pintu syurga dibuka?
Sebab apa pintu syurga dibuka? Sebab untuk menyambut orang-orang yang berpuasa ni. Di mana kita berpuasa, kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Dan di mana kita menahan lapar kita, menahan nafsu kita, menahan apa yang kita ada hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Masa inilah kita nak tunjuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa inilah akan dibuka pintu syurga kepada kita, dan di pintu neraka ditutup, dan juga syaitan juga dibelenggu. Cuma bisikan tu masih ada lagi. Bisikan masih ada, nafsu syahwat kita tu masih membisik kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kan? Sebab bulan puasa ni lagi kita patuh kepada Allah, lagi kuat ujian yang diberikan kepada kita. Okay? Semoga Allah kuatkan kita dalam menempuhi ujian-ujian pada bulan puasa ini, insya-Allah. Okay? Okay. Maaf, saya tak apa sihat. Okay. Macam mana kita nak sambut tetamu yang agung tersebut? Macam mana kita nak sambut bulan Ramadan? Okay. Yang pertama adalah, kalau kita nak sambut, contoh, siapa nak main rumah kita, mak mertua nak main rumah kita kan, apa yang kita buat? Kita bersih rumah elok-elok. Hak serawang-serawang atas tu kita dah cuci dah, kipas merelit elok, daripada berabuk kan, daripada berabuk hitam tiba-tiba nampak putih ya kan. Serawang tak ada sikit pun serawang, tiba-tiba belakang kabinet bersih, tak ada habuk. Tu cara kita nak sambut tetamu kan. Tambah-tambah mak mentua pula nak main rumah. Ni tetamu yang agung yang datangnya setahun sekali sahaja, iaitu dalam berbentuk masa bulan Ramadan. Macam mana kita nak sambut bulan Ramadan? Kita nak sambut dengan meriah ke? Kita nak pasang lampu liklap ke macam mana? Okay, yang pertama kita perlu bersihkan hati kita. Macam mana kita nak bersihkan hati kita? Kita kena bertaubat dahulu sebelum datangnya Ramadan. Apabila datangnya Ramadan, boleh tak taubat? Boleh, tak ada masalah. Yang penting kita taubat ketika sebelum dan ketika Ramadan. Okay? Supaya hati bersih. Seterusnya, cara nak bersihkan hati macam mana? Kita kena maafkan orang. Sebab apa? Sebab kalau orang buat salah dengan kita, kita boleh maafkan orang. Tetapi kalau kita buat salah dengan orang, kita tak tahu adakah dia nak maafkan kita ataupun tidak. Okay? Sama-sama kita saling maafkan di antara satu sama lain. Dan seterusnya, cara kita nak bersihkan hati dengan buang dendam yang ada di dalam hati kita. Kan? Buang dendam, walaupun ada sedikit dendam. Contoh, orang dendam dengan jiran sebelah sebab jiran sebelah mesin rumput masuk dalam rumah kita. Marah dengan jiran sebelah. Buang dendam tersebut. Buang dendam. Benda-benda yang boleh buang tu kita buanglah. Kita buang dendam. Buang jauh-jauh. Kan? Supaya bersih, supaya hati kita ni aman. Kita nak baca Al-Quran pun tenang. Kita nak berzikir pun tenang. Kita nak berpuasa pun tenang. Kan? Itu cara kita nak bersihkan hati. Dan kemudian, macam mana kita nak sambut tetamu yang agung ini? Kita rancang, kita plan ibadah kita. Kita plan ibadah kita di dalam bulan puasa ini. Kalau kita tengok dalam TikTok, dalam Shopee kan. Astaghfirullahaladzim. Silap sebut. Tak boleh sebut dalam ni. Sorry. Kalau kita tengok dalam social media, ada dijual plan package yang di mana sebulan Ramadan. Contoh, buku tersebut kan. Dalam tu kita boleh plan. Okey, hari ni apa yang aku dah baca. Esok apa aku nak baca pula. Hari ni aku dah baca surah apa. Esok aku dah berzikir 100 kali ke. Contoh. Dalam tu dia ada plan dah. Senang untuk kita. Ataupun dalam phone pun kita ada apps yang boleh download. Di antara berbayar ataupun tidak. Ataupun kita boleh plan sendiri. Lagi elok untuk
kita plan sendiri. Plan yang di mana untuk kita tahu, okey, waktu ni untuk aku buat apa. Kalau aku tak siap lagi hari ni, aku tak boleh tidur lagi. Itu plan. Contoh, plan apa? Plan untuk target khatam Al-Quran. Mungkin bulan tahun lepas kita boleh khatam sekali. Tahun ni kita target khatam 2 kali. Kalau tak boleh pun kita khatam sekali dan kita cuba untuk khatam lagi sekali. Okey? Kita tak boleh ikut para sahabat yang khatam sehari dalam 2-3 kali. Ataupun dalam sebulan tu dia boleh khatam 10 kali, 20 kali. Ataupun ulama-ulama yang terdahulu yang boleh khatam berkali-kali ketika bulan Ramadan. Tapi sekurang-kurangnya kita berusaha untuk khatam Al-Quran. Okey? Dan tahun ni juga kita plan untuk target solat tarawih secara penuh. Sebab apa? Dah masuk waktu Zuhur lah. Okey. Hari ni pun kali ni pun kita target untuk solat tarawih secara penuh. Sebab apa? Sebab kemungkinan tak kira lah 8 rakaat ataupun 20 rakaat ataupun nak buat lebih lagi tidak masalah. Sebab apa? Sebab solat tarawih ini adalah qiyam. Qiyam yang kita bangun solat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah selepas Isyak ataupun sebelum subuh ke, 1/3 malam ataupun 2/3 malam ke. Yang penting ia adalah solat malam. Qiyam al-lail, bangun untuk solat pada waktu malam. Okey. Seeloknya kita buat secara berjamaah. Kan? Kita buat secara berjamaah. Kalau saya kata saya nak buat sendiri sebab senang sikit, saya nak khatam Al-Quran, tidak ada masalah. Tidak ada larangan dalam perkara di dalam solat tarawih. Okey. Dan juga kita jangan lupa untuk plan kita bersedekah secara harian. Walaupun RM1 tidak ada masalah. Sebab apa? Sedekah ini bukan untuk sebab boleh tak ada masalah untuk selawat, boleh tak ada masalah, boleh kita amalkan insya-Allah. Okey. Okey, sedekah kita pada waktu harian, sedekah mungkin kita boleh sedekah sehari RM1 ataupun sehari RM2 ataupun sehari RM3, tidak ada masalah. Sebab sedekah ini bukannya memiskinkan kita tetapi dia kayakan kita. Okey, sedekah ini dia kayakan kita. Mungkin rezeki itu datang bukan hari ini, bukan esok, dan bukan rezeki itu datang bukan dengan cara duit, tapi banyak bentuk yang Allah akan berikan rezeki kepada kita. Okey, itu berkaitan dengan sedekah. Okey, lagi 2 minit lagi sebelum saya habis. Dan juga kita perlu jaga kualiti puasa kita. Kualiti puasa kita sebagai seorang Islam. Sekarang ini berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Sebab apa? Sebab puasa ini bukannya hanya menahan lapar dan dahaga tetapi dia menjaga amal soleh kita. Dia menjaga lidah kita daripada berkata benda yang tak elok. Dia jaga mata kita. Kita kena jaga mata kita daripada melihat benda-benda yang tak elok. Benda-benda yang khurafat, benda-benda yang mungkar. Dia kena jaga hati kita daripada merosakkan amalan tersebut. Hati kita daripada kita niat benda-benda yang tak elok. Dan juga yang paling penting sekali yang ada tiga-tiga di dalam satu masa iaitu media sosial. Okey? Media sosial ni kalau kita tengok macam-macam ada dalam media sosial. Contoh kita buka media sosial untuk nak baca Al-Quran. Contoh ataupun nak tengok video-video yang berkaitan Al-Quran tetapi kadang-kala mungkin terpesong. Bila dah terpesong tu dia tak pergi ke mana dah, memang duduk kat situ lah sejam, 2 jam, 3 jam. Macam tu. Itu fitrah, kan? Sebagai kalau kita tengok dia ralik, dia lekakan kita. Okey. Okey, dan yang terakhir sekali iaitu penutup, iaitu Ramadan ni apabila kita tahu apabila masuknya Ramadan hanya datang sebulan sahaja. Okey. Kita selalu rasa aku rasa baru je tarawih semalam, tiap esok nak raya dah. Okey.
So persoalan ataupun muhasabah untuk kita, adakah Ramadan kita pada bulan ini, pada tahun ini, adakah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita? Adakah kita akan jumpa lagi Ramadan pada tahun depan? Sama-sama kita muhasabah, dan semoga dengan muhasabah ini kita menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik daripada Ramadan-Ramadan sebelum ini. InsyaAllah aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.